ceritanya bila dinyatakan bahawa ramai yang terlibat di dalam rombongan itu dikepalai oleh komuniti non-Muslim di Eropah, ada satu stigma, pelecehan. Orang tengok ini rombongan ni bukan Islam, buatlah apa. Apa yang Nabi sebut pasal bangsa Rom ini? Kata Al-Mustawrid, dia dengar Nabi berpesan, taqumus sa'ah warum aksarun nas. Ingat, kiamat akan tegak dalam keadaan bangsa Rom adalah bangsa yang paling ramai sekali, kata Nabi. Aqulu ma sami'tu min Rasulillah. Aku dengar dengan telingaku sendiri apa yang Nabi sebut. Qala la in qulta zalika in fihim la khisalan arba'ah. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya pada orang Rom atau Eropah itu ada 4 keistimewaan. Ada 4 keistimewaan yang Nabi sebut. Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa awsyakuhum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskin wa yatimin wa dha'ifin wa khamisatun hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluki. Nabi sebut keistimewaan mereka yang pertama, mereka adalah manusia yang paling tenang ketika datang ujian. Yang kedua, orang Eropah ni paling cepat bangkit bila berlaku musibah. Yang ketiga, orang Eropah paling cepat menyerang setelah mundur. Dia cepat bangkit dari kekalahan. Dan yang keempat, mereka sebaik-baik manusia ketika menghadapi orang miskin, anak yatim dan orang tertindas. Orang Eropah. Dan ada tambahan, dan yang kelima, wa khamisatun hasanatun jamilatun. Dan yang kelima adalah sesuatu yang indah lagi elok, iaitu mereka orang yang sangat bersemangat mencegah kezaliman yang dilakukan. Hadis ni hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kalau kita tengok gema hadis ini hidup di lautan tengah dalam kejadian baru-baru ni. Kapal-kapal Freedom Flotilla membawa aktivis dari Sweden, Norway, Ireland, Perancis, Spanyol, Itali, Britain dan banyak lagi. Mereka bukan sekadar hantar bantuan makanan, tapi melawan kezaliman dengan jiwa, bukan dengan senjata. Mereka tahu risiko akan ditahan, diserang, bahkan mungkin mati, tapi dia tetap belayar. Sebab Nabi dah sebut, wa amna'uhum min zulmil muluki. Mereka paling kuat menentang kezaliman. Dan bangsa ini juga paling kuat memuliakan orang miskin, anak-anak yatim dan lemah di Gaza, sebagaimana yang disebutkan. Saya malam ni tak nak ceritalah yang Thiago Avila ke Greta Thunberg.